Cuba tengok pada ayat ini. Pada kalimah fa'idha faraghta fansab. Pada kalimah fansab ni. Jadi dekat sini kita nampak adalah huruf nun yang tidak bertanda apa-apa, ataupun kita boleh panggil dia sebagai nun sukun lah. Bertemu dengan huruf sebelah dia huruf apa? Iaitu huruf sad. Okay, jadi kita rujuk kad jari kita kepada kad jari tajwid. Okay, kita nampak ada huruf nun VIP di situ. Kita temukan dia dengan huruf sad. Jadi pusingkan roda kita, temukan dia dengan huruf sad. Okay, tengok pada bulatan warna di bawah ni. Kat sini dah ada tulis jangan tengok bulatan lain. Tengok pada bulatan nun sakinah. Di sini warnanya adalah warna hijau. Jadi kita tengok balik pada jari kita tadi tu, jari nun tadi tu, apa hukum yang berwarna hijau? Berwarna hijau adalah ikhfa hakiki. Okey, jadi penjelasan dia adalah sembunyikan nun beserta dengung. Jadi rujuk pada kalimah kita tadi tu fansab. Jadi nun kat sini kita kena sembunyikan dia dengan dengung. Jadi kita samar-samarkan bunyi nun. Tak perlu jelaskan bunyi nun. Fansab. Fansab. Jangan fansab. Tengok ni orang yang dah belajar ni. Yang ini lagi ringkas, boleh membayangkan huruf-huruf tu dengan lagi senang dekat otak kita daripada kalau kita melihat buku. Pada saya lah, saya rasa lebih terang lah, insyaAllah. Jom ubah mindset kita. Sebenarnya tajuk ini sangat senang, hanya lam, mim, nun, mat, waqaf sahaja. Jadi dapatkan sekarang untuk keluarga anda mengaji lebih baik.